prestasi 20 tahun ASB tabung haji ingat emas Ini 20 tahun tau. Kita boleh tengok ASB adalah dalam sekitar 6%, manakala tabung haji 4% dan emas adalah 10%. So berbanding tiga ni, mana untung untuk jangka masa panjang adalah emas. Okey, kalau tuan-puan nak simpan di ASB tabung haji tu tak ada masalah, tak salah. Tapi cukup 3 bulan pendapatan je macam saya cakap. Jangan simpan semua simpanan tuan-puan dalam ASB tabung haji. Dividen yang tuan-puan dapat dengan harga kenaikan harga emas tu jauh beza tau. Ini graf saya tunjuk prestasi pada tahun lepas. Tabung haji dia punya dividen selepas tolak zakat lebih kurang dalam 3%. Manakala ASB 5%. Tapi kenaikan harga emas pada tahun lepas 22%. So mana lagi untung? Sebab tu saya cakap kalau nak simpan, buat simpanan untuk jangka masa panjang, saya lebih sarankan tuan-puan simpan emas. Emas kalau tuan-puan bawa pergi ke mana-mana pun, dia laku. Tuan-puan kalau emas tu kemek, patah putus, dia masih bernilai tau. Tapi kalau duit, tuan-puan koyak dia, dah tak ada nilai. Lagi-lagi kalau siri number tu dah hilang, kalau tuan-puan nak pergi bank pun tak terima. Sebab tak dapat baca siri number tu. Tapi kalau emas, walaupun sebutir emas pun, dia akan bernilai tau. Kita belanja juga. Tapi simpan pun perlu. Sebelum nak belanja, simpan dahulu, belanja kemudian. Okay?